Nabi SAW sebut, jika Dajjal keluar ketika aku hidup, kata Nabi, aku akan melindungi kalian. Okay. Tetapi kalau Dajjal keluar selepas Nabi SAW maknanya wafat, maka Nabi kata, ketahui dah sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah matanya. Sebab Dajjal ketika keluar, dia mengaku dia Tuhan. Kan? Jadi Nabi bagi pesanan. Jadi Nabi SAW wafat dan Dajjal tak keluar lagi. Jadi apa kita punya amalan yang kita nak buat? Nabi SAW mengajarkan dua benda. Yang pertamanya, membaca 10 ayat daripada surah Kahfi. 10 ayat daripada surah Kahfi kita baca, jadikan amalan. Ta'rifan membaca paling kurang seminggu sekali, paling kurang hari Jumaat dah letaknya, kalau ikut baca hadis yang lain. Paling kurang dia satu muka suku je, tak panjang. So maknanya semaksimal mungkin jadikanlah amalan. Yang keduanya, ketika kita selesai solat di tahiyat akhir, selepas daripada baca tahiyat akhir, kita baca sunat dia selawat Ibrahimiyah. Selepas itu bacalah doa, minta perlindungan daripada Dajjal. Versinya ada berbagai-bagai. Antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung daripada fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masih dajjal, dan berlindung daripada fitnah masih ad-dajjal. Itu boleh baca dan baca bila nak mula hari inilah ataupun esok pagi. Tak ada masalah. Memang, tapi dia ada masa dia. Dia ada time frame dia. Pertama, kata ulama, kalau nak cepat doa diterima, doalah ketika setiap kali penghujung semayang sebelum beri salam. Maknanya dalam tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatillah assalamu alaika. Bacalah. Kalau nak baca selawat Ibrahim sampai hujung, fil alamin innaka hamidum majid. Jangan terus beri salam, baca doa dulu. Tapi jangan doa bahasa Melayu, batas semayang bahasa Arab. Nabi sebut jauful lailil akhir wa dubur salawatil maktubah. Ketika Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu tanya Nabi, ya Rasul, masa bila doa paling Tuhan dengar sekali? Maka kata Nabi, doa yang dipanjatkan pada tengah malam yang hujung dan di penghujung semayang wajib. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Sebab itu ulama dia adalah berbeza pendapat, tetapi majoritinya mengatakan penghujung semayang sebelum kita beri salam. Tuan-tuan baca tahiyat sebelum bagi salam, lepas tu ketika itulah dipanjatkan doa, lepas tu barulah kita beri salam. Cuma dalam membaca doa dalam semayang, ada satu doa yang Nabi ajar secara khusus. Doa ni kena baca dalam semayang. Ada doa khusus, tidak wajib. Mana tuan-tuan boleh doa lain, tapi kalau nak buat yang paling afdal, doa seperti mana daripada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi kalau dalam semayang dia tidak tinggal membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Aisyah, Nabi paling tidak tinggal adalah doa minta jauh daripada azab kubur, fitnah dalam kehidupan dan selepas kematian, ujian fitnah macam-macam, wa min syarri fitnahil masih dajjal, dan jauh daripada fitnah dajjal. Macam kita sekarang ni dalam fitnah dajjal lah. Kita ni sekarang jadi pelik-pelik semayang jauh, topeng bagai ni, tak boleh tidak ada sikit-sikit juga. Sebab 3 tahun sebelum Dajjal muncul, ni hadis sahih, dunia akan bertukar daripada apa yang kita kenal sebelum ini. Penyakit banyak, air kekurangan, air kemarau, cuaca dah jadi bengong. Kita pun dah tak boleh baca cuaca lagi. 3 tahun sebelum, mu akan menderita, kata Nabi, sebelum turunnya Dajjal. Jadi ni dalam fasa-fasa dia. Sebab itu musim sekarang lagilah kena kerak doa ini.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.